Air lemon bagus untuk detox, tapi sebenarnya trigger GERD. Ramai orang minum air lemon setiap pagi sebab ingat bagus untuk detox. Tapi tahu tak, untuk pesakit GERD, ini ibarat tuang asid atas luka. Air lemon memang tinggi antioksidan, tu betul. Tapi ia juga sangat berasid. Bila masuk perut yang dah sedia sensitif, ia tambah iritasi pada dinding perut, galakkan asid perut naik ke tekak. Buat rasa pedih, terbakar dan pahit makin teruk. Ramai yang amal air lemon pagi-pagi masa perut kosong. Padahal tu waktu paling senang GERD menyerang. Kalau kau memang alami, ulu hati rasa panas lepas minum air lemon, masam tekak dan dada sempit, asyik sendawa masam walaupun makan sikit. Tolong stop dulu air lemon tu. Kalau nak rawat GERD dari akar, cari yang bukan tambah asid, tapi bantu lapik dan pulihkan perut macam herba lendir raja. Kajian dari Universiti Malaysia Terengganu, UMT, sahkan lendir raja bantu sejukkan perut, pulihkan dinding esofagus dan stabilkan penghasilan asid. Semua ni ada dalam kapsul lendir raja, khas untuk mereka yang dah tak tahan bergantung pada ubat hospital setiap minggu. Klik video part 2 kat caption untuk tahu lebih lanjut tentang lendir raja. Jangan lupa save video ni untuk rujukan ya.